DAP tenangkan suhu di utara. Chow Guan Eng akan bermesyuarat ketika SIM difitnah di Facebook. Pelaksanaan kadar cukai tanah baharu di Pulau Pinang yang mencetuskan pertelingkahan terbuka akhirnya reda apabila Setiausaha Agung DAP Anthony Loke mengarahkan Ketua Menteri Chow Kon Yeow dan bekas Ketua Menteri Lim Guan Eng untuk menggunakan saluran dalaman. Sebelum ini, Lim dan Chow saling bantai satu sama lain di media massa. Guan Eng menggesa kerajaan Pulau Pinang menukar formula pengiraan cukai tanah kerana menurutnya tanah awam dan persendirian tidak dibezakan. Contohnya, ada penghuni flat berusia 10 tahun ke atas menyaksikan kadar meningkat daripada lebih RM3,000 kepada lebih daripada RM22,000. Peningkatan hampir 5 kali ganda. Guan Eng turut meminta rundingan serta maklum balas awam sebelum pelaksanaan. Dengan arahan Loke, Chow kini menyediakan laporan yang akan dibincangkan dalam mesyuarat tiga pihak, dijangka melibatkan Loke, Chow dan Guan Eng. Untuk beberapa tahun, Guan Eng bertindak sebagai pembangkang utama kepada kerajaan Chow walaupun kedua-duanya daripada parti DAP. Kerajaan perpaduan memegang majoriti besar ataupun super majoriti di Pulau Pinang dengan 42 daripada 53 kerusi Dewan Undangan Negeri dipegang oleh mereka. Guan Eng merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang antara tahun 2008 sehingga 2018 dan Setiausaha Agung DAP sehingga tahun 2022 sebelum Loke mengambil alih. Guan Eng masih berdepan perbicaraan di mahkamah bulan ini. Dia dituduh menerima rasuah RM3.3 juta berhubung projek terowong Pulau Pinang. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi telah menyatakan pada 3 Mac 2026 bahawa pihak pendakwaan perlu menyelesaikan kes selewat-lewatnya Jun tahun ini. Apakah masa depan Pulau Pinang selepas Chow? Pulau Pinang mengamalkan had 2 penggal untuk Ketua Menteri. Selepas DUN dibubarkan, Chow tidak boleh meneruskan jawatan tersebut untuk penggal seterusnya. Nama yang sering disebut sebagai penggantinya adalah Steven Sim. Namun, beliau menghadapi beberapa isu bulan ini. Sim merupakan pengerusi DAP Pulau Pinang. 2 minggu lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa Sim ketika menjadi Menteri Sumber Manusia bertindak berat sebelah dengan campur tangan dalam pertikaian antara bank dan pekerja berhubung pembayaran bantuan sambutan Hari Raya 2024. Beliau dikatakan berpihak kepada pekerja bank. Minggu ini, seorang pemilik akaun Facebook, Hamli Hadi, turut membuat tuduhan dengan menggunakan gambar lawatan Sim ke Hospital Bukit Mertajam tahun lalu sebagai bukti bahawa hospital tersebut akan dipindahkan bagi memberi laluan kepada pembinaan kuil. Sim yang juga ahli Parlimen Bukit Mertajam menafikan keras tuduhan tidak berasas itu melalui pejabatnya. Pembinaan dan pemilikan kuil hari ini menjadi satu isu politik utama. Lebih-lebih lagi apabila Timbalan Menteri M. Kulasekaren hadir di mahkamah minggu lalu di Ipoh untuk menyatakan sokongan kepada aktivis kuil dan masyarakat India Arun Darusami. DAP kini cuba memaparkan imej kestabilan menjelang Kongres Khas pada 12 Julai yang akan menentukan hala tuju parti dalam kerajaan Madani. Isu Chow Guan Eng, berita negatif berkenaan SIM serta tindakan Kulasekaren tidak membantu imej parti. Anthony Loke kini berada dalam tempoh kritikal mengurus parti, khususnya selepas kegagalan penuh DAP dalam pilihan raya negeri Sabah tahun lalu. DAP mahu memberi impresi bahawa parti itu efektif dalam kerajaan, tegas melawan rasuah dan berpegang kepada prinsip. Dan sekiranya ultimatum parti kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim diterima, PRU, Pilihan Raya Umum, dijangka berlaku pada penghujung tahun dengan Pakatan Harapan bertanding tanpa perjanjian dengan UMNO.